Kadang-kadang kita tengok hardware tu dekat TikTok semua memang hebat. Oh, ada TikTok Hardware sekarang maju, ada TikTok semua. Ada live Ada live semua. Dahsyat. Dia G1 limit sampai 200,000 lah. G1 sampai 200,000, G2 sampai 200 hingga 500, G3 dah daripada 500 hingga 1 juta. G4 apa saya tak ingat sangat lah, tapi kalau G7 10 juta ke atas ada, tak ada limit lah. Kadang-kadang macam saya kontraktor, saya sampai kadang-kadang malu tak nak cakap. Kalau boleh tak nak cakap aku ni kerja kontraktor, malah cakap sebab orang akan macam pandang, ni kau dapat kerja mana, majlis projek lobby apa. Jadi saya macam fed up lah. Okey, ni air cik, boleh minum? Okey. Buat sila. Saya sebenarnya channel ni kita build berdasarkan projek macam saya bagi mention dekat cik semua kan. Ada subjek kreatif dan inovasi. Subjek tu punya projek CNI. Sebab saya tak ingat saya setiap fakulti dia ada kot. Ada subjek. Jadi syllabus dia tu buatkan saya macam bagi semangat untuk buat podcast ni. Yalah. Objektif dia tu macam align dengan saya punya podcast. Dia CNI ni dia terlampau subjektif. Dia sebenarnya dia tak ada satu jawapan yang solid. Satu perkara A, B tak ada. Dia maknanya semua orang ada idea masing-masing. Betul. Jawapan semua orang berbeza. Betul. Lecturer dengar apa kau cakap, logik, okey proceed lah. Nama pun kreatif kan? Betul. Selagi benda tu rational, okey lah. Kita pernah ambil subjek tu. Dia memang agak pening sikit. Dalam masuk kelas pun lecturer berbual lah. Betul. CNI. Fun lah. Dia fun lah. Dia macam tu lah. Dari situ kita start grow, kita gather team. Tumilan salah satu kita punya teammate lah. Ada Ilan dan ada lagi, kita total 6 orang dalam projek CNI tu. Tapi yang fokus betul 3 orang lah. Untuk sekarang ni lah. Tapi kita ada lagi satu team technical juga. Kita macam 2 part lah, 2 team. Ya kalau yang ni busy, yang ni masuk. Yang ni busy, yang ni masuk. Faham. Tapi pelan-pelan lah dari situ kita collect modal sikit, beli lampu ni kan. Tapi ni dah buat PSM, okey, busy. Baru nak start ni lah. Ni baru start lah. Busy tak busy lah cik? Ya tak apalah, benda minat kan. Jalan macam sebab, ya betul. Sebab saya suka banyak macam buat discuss, sembang dengan lecturer. Saya fikir macam kadang input yang dia bagi tu berguna untuk orang lain. Betul. Apa kata kita record? Macam tu lah idea dia. Jadi boleh share kat orang lain. Boleh share dengan orang. Bagus lah. Okey lah, boleh proceed, tak ada masalah. Boleh proceed lah cik. Okey. Bola santai. Itu lah dari terlahirnya santai nak civil. Itu lah. Macam tu lah. Kita panggil orang-orang industri, orang-orang akademik, orang industri. Dia ada PL dia. Orang akademik dalam civil engineering pun ada PL dia. Betul. Dia teori punya orang tapi research dia power. Yalah. Orang macam technical, orang dari industri, dia orang communication power. Presentation dua-dua diperlukan. Lah. Dia memang kontra dua-dua tu. Tapi memang diperlukan. Tak boleh buat apa. Betul. Jadi podcast ni saya ingat kita dalam Malaysia tak ada kot macam niche yang ke arah civil engineering ataupun engineering Faham. Jadi saya nak try. Yang student buat tak ada lagi ke? Saya pun tak pasti lah. Mungkin industri pun tak ada buat rasanya kot. Industri tak ada buat. Ada topik yang bahagian dalam sikit macam finance. Ada kan. Faiz Aman Faiz tak silap channel. Civil macam tak ada. Civil engineering tak banyak. Kita try naikkan civil engineering lah. Walaupun tak best. Walaupun sebenarnya tak berapa best pun, kalau orang pun tak nak tengok. Tapi dia sebenarnya ada target audience dia. Target audience dia scope dia yang kecil lah. Tapi kalau benda kita minat, kita for fun lah kita buat. For fun betul. Orang walaupun tak ramai orang dengar, tapi kita dapat share satu benda, orang tu boleh adapt dekat hidup dia, kehidupan dia. Kita pun dah rasa bangga lah. Kalau 100 orang mungkin seorang yang seorang okey lah, tak ada okay, betul isu. Yang penting kita buat, kita minat. Maksud kita tak secara langsung kita pun dapat input. Dah okey je. Best lah. Boleh proceed lah. Okey, cik boleh perkenalkan diri cik? Okey. Saya Hanif bin Abdullah. Saya memang asal Batu Pahat, lahir Batu Pahat, belajar study Batu Pahat daripada tadika sampai ke habis degree lah kira. Saya diploma dulu lepas SPM. Diploma sepatutnya pergi ke UiTM Sri Iskandar. Ambil Perak. Ambil diploma in building, diploma bangunan lah. Okey. Tapi saya study kat sana sampai semester 2. Semester 1 habis. Semester 1 habis, baru semester 2 saya keluarlah daripada UiTM. Adalah alasan-alasan, contoh alasan dia, saya tak boleh terima dia masih buat drawing ni. Kita kan pakai AutoCAD apa semua kan. Dia masih kena pakai tangan dan pakai technical pen.
technical pen tu saya tak boleh terima betul. Sebab apa, technical pen tu bila lukis, kalau kita salah, kita kena bersih, nak padam ni kena pakai pisau cukur. Nak kena macam tu nak kena garit dia, kena pakai pisau cukur. Okey. Ni kalau orang lama-lama dia tahu. Tapi pernah jumpa technical pen lukis tu, dakwah dia kalau salah kena cukur, ada jumpa tak? Tak pernah Tak pernah. Okey. Ni cerita ni kalau 10 tahun lepas punya student dia masih jumpa lagi lah. Pakai technical pen, salah dia pakai tracing paper. Kita nak lukis dia pakai tracing paper, salah kena cukur lah. Kalau Salah cukur salah kena pakai cukur. Pakai bisa cukur jilid tu. Cukur, lepas tu lukis balik. Dia style cara padam dia penat macam tu. Penat. Penat tau. Adik saya tengok benda ni macam tak seronok lah. Lagi satu, masa tu saya target dekan 3.5 dekan kan. Lepas tu dapat 3.42 pointer saya ke 3.48. Jadi saya macam dah lah aku keluar je lah. Keluar memang time tu muda, umur 19 tahun saya keluar. Time tu kita fikir pun umur kita masih muda. Jadi macam-macam lagi aku boleh jumpa, aku boleh cuba macam-macam lagi sebab umur aku muda. Kalau umur kau dah 40 kan memang kau tak boleh nak cuba dalam hidup kau. Tapi umur kau baru 19, why not aku berhenti, aku cuba lagi benda baru. Kan? Jadi saya pun berhenti. Lepas tu balik Batu Pahat. Walaupun pening juga masa dah balik Batu Pahat, aku nak belajar apa lepas ni okey, nak belajar apa Lepas tu fikir, okey lah KKTM sebelah sini, sebelah UTSM tu. Dia memang fokus pada construction punya. Jadi saya pun apply lah. Okey. Apply pun dapat. Habislah belajar. Memang setiap sem dekan lah masa tu. Jadi okey lah, aku dulu exit kat sana tak dapat dekan, kat sini dekan lah. Okey, alright lah. Habis sana, lepas tu saya sambung degree dekat UTSM lah. Saya tak boleh sambung pure civil. Sebab saya diploma construction technology. Dia yang boleh sambung pure civil ni sama ada kita diploma civil pure, itu saja. Mana civil di pure ataupun daripada STPM ambil sains lah, ataupun mastery ambil sains tu boleh sambung untuk degree civil. Macam saya tak boleh. Jadi saya ambil lah sama ada FTK dekat Pagoh ataupun dekat sini. Tapi saya fikir ambil ni lah FTP dekat Paya Raja. Jadi sambung je lah sebelah. Cik direct masuk pejabat? Tak, saya apply UPU lah. Apply UPU, okey, dan dapat lah. Dan sambung lah study habis 4 tahun lah. Okey. Degree 4 tahun tu. Dah habis 4 tahun. Construction management tadi? Construction management. Dia tadi apa soalan dia? Saya lupa tadi. Panjang pula cerita. Ni just background lah. Background. Lepas tu, dah habis 4 tahun tu, saya ada cita-cita juga nak sambung kerja dekat, maksud dia apply dekat JPA, untuk apply PTD ke, pegawai takbir diplomatik kan, ataupun jadi pegawai kerajaan lah, kerajaan ataupun apply pegawai SPRM ke apa-apalah berkaitan kerajaan lah. Habis degree tu? Habis degree. Minat ke arah masuk kerajaan tu ada? Ada, dan ada juga minat nak kerja dengan company GLC ke, company macam China Construction ke, CCC kan. CCC betul. Sebab saya pun boleh bahasa Mandarin sebab saya daripada Tadika sampai Darjah 6 sekolah Cina dekat Chonghua Sri Gading. Jadi saya boleh bahasa Mandarin. Jadi saya fikir macam nak apply juga, tapi saya fikir sebab saya keluarga orang tua saya kontraktor. Ayah saya kontraktor, tapi kontraktor kecil lah, bukan kontraktor besar lah. Jadi dia bisnes dia ni, abang saya dah ikut dia, dah follow dia, tapi macam tak cukup untuk orang communicate dengan orang luar. Maksudnya dari segi paperwork apa semua, abang saya dia sampai SPM lah. Dia more kepada mahir pada technical. Dia dari segi paperwork semua, buat dokumen dia tak mahir sangat lah. Jadi perlukan saya lah untuk communicate apa semua, untuk buat dokumen. Adakah disebabkan ayah Encik sebagai seorang kontraktor, Cik minat dalam construction? Dia sebab sebenarnya diploma pun Cik masuk pembinaan. Dia macam ni, sebenarnya dalam hati sebenarnya tak sangat. Tapi benda tu dipupuk. Macam saya dari form 1, saya dalam kepala saya apa tahu, saya nak ambil law. Walaupun bukan kata nak jadi lawyer, tapi saya nak ambil law, tu je dalam fikiran saya. Sebab lagi pun saya minat sejarah apa semua, minat mengapal jugalah. Jadi memang saya fikir aku macam nak ambil law, tapi tak boleh benda tu. Sampai kan masa time sekolah dulu, hari terbuka, NMAT problem, ayah cakap, kau kena score NMAT ni, aku nak kau jadi engineer lah, tak jadi engineer juga. Tapi doa seorang ayah. Dia jadi lain juga. Jadi memang dia nak saya continue dia punya kerjaya dia lah sebagai kontraktor. Jadi nak tak nak lepas grad ni apa semua,
saya kena continue, kena ikut dia untuk jadi kontraktor jugalah. Dan sampai sekarang lah. Ayah cik sihat lagi? Alhamdulillah sihat 70 tahun umur dia. Steady? Steady lagi. 70? 70 tepat lah. 70? Lahir tahun 56. Jadi kita business construction ni kira family business lah. Family business. Kami ada G1, G2, G3. Dulu masa mula-mula memang G1 lah. Masa saya masuk tu, masa tu tengah G1 lagi. Dengan G1 lah. Dengan ayah cik lah? Dengan ayah, dengan abang sekali lah. Okay. Dia masa tu saya tak ada lesen lagi. Yang ada lesen abang saya dengan ayah saya. Dia dua-dua G1 lah, G1. Atas perkongsian lah, dua orang lama. Lepas tu, saya habis belajar tu, saya apply untuk lesen untuk G2. Saya sendirilah apply G2. Dan dapatlah okey. Lepas tu, ayah saya dia keluar daripada G1 tu, tinggal abang saya. Lepas tu ayah saya buat satu company G3 punya. So kita orang sekarang ada G1, G2, G3. Kita memang lesen asing tapi bagian family business kita orang sepakat lah, mana sama-sama lah. Sama-sama dapat projek, sama-sama jaga semualah. Itu kira more kepada sebab family lah saya jadi kontraktor ni. Kalau tak kerana family mungkin sebab saya fikir bisnes ni agak mencabar. Betul. Memang pening kepala. Kita buat bisnes kecil pun kita dah pening. Bagi saya, yang bisnes yang sebut saya buat ni sebenarnya bisnes kecil. Pun memang pening kepala lah. Kita nak pusing modal apa semua, nak layan klien, memang pening lah. Banyak birokrasi kita kena layan. Kadang-kadang saya fikir aku ada degree, lebih baik aku kerja makan gaji dengan orang, mungkin starting 2,500 bagi aku okey 2,500 mula-mula kan. Tapi dah haluan dia macam ni, kita just follow lah. Tapi okey je bisnes. Siapa nak go kepada bisnes, okey. Tak ada masalah. Pun benda yang sihat juga, kita ada masa. Kita tak terikat dengan masa apa ni. Contoh kalau kita kerja dengan orang 8-5 kita kerja. Betul. Kan. Tapi kita bisnes kita yang arrange masa sendiri, tak ada masalah lah. Betul. Itulah sedikit saya ringkas lah. Sedikit latar belakang daripada saya lah tu. Tapi itulah cara ringkas siapa encik ni. Best lah dengar, interesting lah sebab boleh lah. betul, interesting lah, sangat interesting lah. Jadi macam cik cakap, cik G1, 2, 3 kan. Kita ada 7 lah kelas kan. Betul, 7 kelas. Kita ada 7 kelas. G1 sampai G7 lah. Dia G7 ni kira impian setiap kontraktor untuk mencapai dia lah. Impian setiap kontraktor? Impian setiap kontraktor bagi saya untuk capai kepada G7 ni. G7 ni bagi saya requirement sekarang ni terlampau banyak lah. Memang kita kena ada, company kita kena ada ISO. Kena ada ISO apa semua kita kena apply. Dia tak macam dulu. Bagi saya, okey ni saya cerita latar belakang pasal kontraktor ni sikit Boleh. Dia kontraktor ni, dia maaf saya cerita pasal orang Melayu sikit lah sebab tak apa, ni kita open lah open, tak ada masalah. Dia santai, memang santai. Orang Melayu ni, dia kalau kita tengok ramai jadi kontraktor. Perasan benda ni Betul. Kalau macam masuk tender 70 orang untuk satu projek macam tu. Kita tengok ramai jadi kontraktor. Dia sebenarnya benda ni melibatkan dengan dasar kerajaan. Kalau Basit pernah dengar pasal DEB, Dasar Ekonomi Baru, mungkin subjek adalah TITAS ke apa. Saya bukan TITAS, saya rasa kenegaraan kot ada belajar kot pasal DEB lah. Silap, subjek tu pun dah dihapuskan lah. Diganti dengan anti rasuah. Ada subjek rasuah. Ada subjek lain Subjek lain. Kenegaraan tu digantikan dengan etika dan peradaban. Lepas tu ada subjek baru anti rasuah, tak silap. Lebih kurang macam tu. Subjek untuk kerajaan baru yang dia orang teraskan itu. So dah tak belajar lagi kenegaraan tu dulu kita first batch, tak silap. Waktu kita masuk. Okey, alright. Dia dulu kerajaan, dia ada buat dasar nama dia DEB, Dasar Ekonomi Baru. Dasar Ekonomi Baru ni, dia wujudkan selepas berlaku rusuhan kaum. Rusuhan kaum tahun 69, 13 Mei. 13 Mei peristiwa 13 Mei tahun 69. Jadi Tun Razak dia kenalkan dasar DEB, Dasar Ekonomi Baru. Dasar Ekonomi Baru ni tujuan dia untuk mengurangkan jurang kekayaan di antara kaum. Kalau dulu jurang di antara kaum ni berlaku jurang yang amat jauh. Jadi bila berlaku jurang yang amat jauh ni akan menyebabkan huru-hara dalam sebuah negara. Sebab ni satu kaum tidak puas hati terhadap satu kaum yang lain. Sebab dia tengok kaum lain ni kaya, kaum aku miskin. Jadi berlaku tidak puas hati, maka benda ni akan berlaku huru-hara lah kepada sebuah negara. Jadi masa tu juga
kerajaan dia telah wujudkan satu cara untuk melibatkan orang yang tidak berapa mampu, senang kata miskin lah maksud tu, miskin, untuk bagi dia peluang perniagaan. Jadi masa tu orang Melayu diberi peluang untuk masuk tender-tender kerajaan dasar ekonomi baru. Lepas tu benda ni pun disambung oleh Mahathir Dasar Wawasan Negara, tak silap saya. Jadi makin ramai masa tu orang Melayu digalakkan untuk menyertai tender kerajaan. Jadi masa tu juga kerajaan pun wujudkanlah ada kontraktor pusaka bumi. Saya pun tengok ni term lama lah untuk kontraktor Melayu daftar menjadi kontraktor untuk kelas F. Masa tu dipanggil kelas F, kontraktor kelas F. Jadi maksudnya ramai sebelum ni open untuk semua bangsa gitu. sebelum ni open. Siapa-siapa boleh masuk. Siapa-siapa boleh masuk. Ni Lepas pada krisis. Cerita sebelum daripada Merdeka lah. Merdeka sampai tahun 69 lah. Okey. Selepas tu pun masih berlaku juga. Masih semua kaum dapat masuk. Tapi masa Dasar Wawasan Negara baru disekat betul lah. Kiranya Bumi Putra. Yang kelas F ni Bumi Putra. Jadi sejak tu ramai kontraktor Melayu ni dia nak masuk kepada untuk jadi kontraktor. Jadi nak masuk jadi kontraktor untuk cubalah jadi kontraktor. Ada yang dapat lesen, dia jual projek kepada kaum lain. Dia tidak gunakan manfaat. Itu dah bermula kat situ. Dah bermula lah. Dia kira konsep Alibaba. Jadi bila dapat projek dia total sub. Contoh projek tu 100,000, dia jual projek tu ke orang lain 96,000, dia untung atas angin 4,000. Masa tu dah berlaku dah. Jadi benda-benda ni dah berlaku lah. Jadi kerajaan dia nampak tau benda-benda ni macam boleh merosakkan orang Melayu. Faham tak? Faham. Sebab orang Melayu berlaku banyak dijual kerja, jual projek. Okey, faham Jadi benda ni macam saya tadi kata kan, G7 memang susah nak apply, requirement dah amat tinggi. Okey. Sebenarnya bukan saja pada G7, sebenarnya pada setiap kelas G1 sampai G7. Kerajaan telah ketatkan benda ni. Sebab apa? Kerajaan dia tengok benda ni nampak orang Melayu dia tidak serius dalam perniagaan tau. Maksudnya dia nak tapis macam tu. Dia nak tapis. Dia nak elakkan orang Melayu daripada jual lesen apa semua, dia tak nak berlaku benda-benda ni. Jadi dia nak orang Melayu yang serius dalam perniagaan. Jadi macam-macam lah kerajaan sekarang nak quality kontraktor. Nak quality kontraktor. Jadi macam-macam sekarang. Contoh salah satu kerajaan buat sekarang, setiap kontraktor nak masuk tender kerajaan kena ada sijil pematuhan cukai. Maknanya orang kontraktor tu kena declare cukai lah, salah satu lah. Jadi kena buat macam tu. Jadi macam-macam lah kerajaan buat untuk ketatkan requirement ni untuk melahirkan kontraktor Bumi Putra yang berkualiti. Faham. Time by time dia ketatkan. Dia nak cari kualiti. Jadi bila kita daripada G1 nak naik sampai ke G7, makin banyak requirement lah. Makin banyak requirement yang kadang-kadang requirement tu tengok macam dulu tak ada, tapi kenapa sekarang tak ada. Tapi disebabkan perkara-perkara ni lah kerajaan tapis. Kerajaan tapis. Supaya tak nak berlaku kontraktor yang orang kata tak bagi manfaat kepada kerajaan lah. Contoh projek teruk sangat delay apa semua sampai kerajaan pun kena tanggung rugi. Jadi tak nak berlaku macam tu lah. Sebab berlaku banyak sangat kontraktor Melayu sekarang. Walaupun kawalan CIDB. Walaupun kalau kawalan CIDB terlampau ramai sangat kontraktor. Jadi kita fikir tak sesuai lah benda ni lah. Kita kena tapis lah. Dan kadang kontraktor lama dia mungkin rasa macam tak patutlah ada benda-benda ni sekarang, ada requirement baru yang kerajaan wujudkan. Tapi macam mana pun kita kena patuh. Kita orang meniaga. Simple lah benda ni pasal meniaga kan. Kau meniaga pasal malam, kau meniaga apa pun, kau kena ada lesen, betul tak? Sepatutnya memang betul lah. Sepatutnya betul kan? Sepatutnya memang betul lah. Okay, alright. Ni lagi kau dengan pegang title kontraktor. Betul, faham. Kan? Jadi kita follow the rule lah. Contoh, kita bawa lori kan. Lori kita kena ada GDL apa semua. Okey, kau langgar memanglah kau kena. Macam saya pun ada GDL. Ramai senang kata kontraktor memang ada GDL sebab orang ada lori apa semua. Memang ada GDL lah. Jadi kita kena patuh benda-benda tu lah. Kita sebagai rakyat ni, kita fikir kerajaan buat satu dasar, buat satu undang-undang, dia ada sebab. Ada sebab dia buat undang-undang. Jadi kita just patuh lah. Just patuh, kita follow the rule. Betul. Itu je. Jadi bagi saya kontraktor memang ramai mengeluh. Tapi bagi saya kita kena ikut lah apa yang kerajaan dah requirement daripada kerajaan. Berbalik pada tadi pasal G1, G2, G3 dia G1 limit sampai 200,000 lah. G1 sampai 200,000, G2 sampai 200 hingga 500, G3 dah daripada 500 hingga 1 juta. G4 apa saya tak ingat sangat lah, tapi kalau G7 10 juta ke atas ada, tak ada limit lah.
Itulah. Tapi memang impian setiap kontraktor memang nak ke G7 lah. Itu. Apa logik duration untuk kejar G1 ke G7? Kita tak boleh direct G7 betul? Tak boleh. Dia macam ni. Kita nak direct G7 ni boleh. Kalau kita ada semua tu lah. Maknanya pengalaman. Tiba-tiba pengalaman kau, tak tahulah kau panggil siapa ajak share kan. Okey lah, memang ada pengalaman. Tapi benda tu bahaya lah. Benda yang kita dapat naik secara cepat, drastik kan, akan jatuh cepat, yang tu confirm. Dia G7 cukup capital? Capital tak salah saya 750,000. Cukup capital, boleh ada degree, ada Dia experience? degree kena tak silap saya 2 orang tak silap saya. Dalam apa ni dia panggil personal technical lah. Personal technical kena ada 2 orang degree seorang dan diploma seorang. Kedua-dua kena ada 5 tahun pengalaman tak silap saya lah. Okay, requirement tu cukup, duit cukup, orang cukup, ada ISO company, company apply ISO boleh apa semua. Walaupun tak ada G1, 2, 3, tak ada proses tu, terus boleh buka? Boleh buka. Tapi memang pelik lah kalau orang buka tu, maknanya dia memang dah ada something lah. Dah ada something, dia ada job target dia apa semua. Tak pun dia buka company dummy ke apa ke. Tapi memang pelik. Kebiasaannya kalau kita dengar memang daripada G1 lah dia naik ke G7 lah. Mungkin dia anak orang kaya, sangat kaya betul, dia boleh lompat ke G7 terus, dan dia dapat dah tahu dia punya job dia boleh dapat proses job kat mana. Dia networking dia dah okey, itu boleh lah. Tapi kebiasaannya memang daripada yang saya biasa dengar lah, memang daripada G1 lah. Tu je. Tu yang relevan lah, yang logik lah. Tu yang paling logik lah. Dan kerajaan pun sebenarnya, ini bebas lah. Saya kadang-kadang banyak juga mengkritik dasar-dasar kerajaan, tapi tak ada apalah. Dia banyak contoh dulu dia panggil kelas F lah. Kelas F ni G1. Dulu sebenarnya dia sampai 50,000 saja. Ni cerita tahun 90-an tak salah saya. Dia hanya sampai 50,000, tapi sekarang 200 kan. Okey. Dia tahun 2005 tak salah saya, dia dah naikkan sampai ke 200,000. Sebab berlaku inflasi lah. Berlaku inflasi jadi naik. Tapi saya pelik sebenarnya kerajaan. Sampai sekarang G1 dia masih tetap dekat 200,000. Faham tak? Okey, dia tak dinaikkan. Padahal dulu dia pernah naikkan dari 50 ke 200, tapi sekarang dia stuck kat situ. Dulu G1 ni adalah satu kelas yang paling banyak kerja, yang paling banyak sebut harga dikeluarkan. Okey. Tapi sekarang ni G1 dah tak macam tu. G1 dah tak banyak. Sekarang yang banyak apa tahu? G2. Sebab apa? Dah berlaku inflasi. Dah berlaku kenaikan kos, kenaikan upah apa semua, dah berlaku kos barang, kos upah semua dah naik. Jadi benda tu G2 yang dapat. Jadi sekarang ni G2 yang banyak kerja. Sepatutnya dasar kerajaan kena tolong kontraktor yang baru nak mula niaga, betul tak? Kontraktor yang baru nak mula niaga adalah G1. Tetapi kenapa G1 job kurang? Kenapa sebut harga banyak dikeluarkan kepada G2? Sebab kenaikan kos. Jadi sepatutnya G1 ni dinaikkan dia punya limit dia, mungkin ke 400 ke. Okeylah, sebab banyak kerja dia, daripada contoh 230,000, dia terkeluar sikit, dia tergerinci sikit daripada 200. Jadi itulah sepatutnya kerajaan dia naikkan, tapi ini hak mereka lah. Kita sebagai kontraktor kita tengok je lah. Itulah. Dia G1 limit dia dalam bank deposit macam deposit 10,000. 10,000. Lepas tu kita ada company, requirement dia tak seketat G7 lah. Ataupun tak seketat G7. Dia ada 10,000, lepas 10,000. Tu tak apa sangat lah. SSM, lepas tu dia kalau macam contoh dari segi technical qualification akademik, dia pun tak sangat. Dia cuma kalau kita contoh memang tak ada basic pasal construction, kita kena ambil nama dia SKP, Sijil Kemahiran Potensi tak silap saya. Saya pun tak ingat nama tu. SKP tu ada macam-macam. Kita ambil sijil cat ke, sijil ikat bata ke apa, tapi majoriti orang akan ambil sijil cat lah. Dia akan pergi ada ujian dia. Okey, kau boleh cat satu dinding ni dalam berapa jam. Tu lah. Lepas sijil tu okey lah, dia boleh apply G1. Maksudnya G1 ni dia kelas F. Dulu panggil kelas F. Kelas F maksudnya dia structure ataupun macam mana? Maksud dia civil structure ke apa maksud dia? Kelas M ni maksudnya job scope dia. Job scope dia. Job scope dia semua terlibat. Cat, plaster, cat, plaster semua terlibat. Tak ada masalah. Dia okey, dia gini dia dalam CIDB dia ada kod bidang
Dia kod bidang dia BCEME. B ni for building lah. Building. Dalam B tu pun ada pecah banyak. B04, B08 apa semua. CE dah untuk civil and structure. Civil and structure. ME untuk mechanical dengan electrical lah. Jadi ada pecah tu. Dia yang ada perlukan requirement lebih untuk dapatkan adalah ME saja. Macam ME ni kita memang kena ada sijil pendawai electrical, kena ada sijil pendawai atau apa-apalah. Tu untuk dapatkan ME punya kod lah. Itu classification bawah G1 lah? Ataupun itu termasuk semua. G1 sampai G7. Semua memang kena sama. Building tu apa job scope untuk building? Building ni kalau contoh kod bidang B kan B tu ada banyak, B01 sampai B berapa saya tak pastilah. Dia apa macam buat brickwork ataupun buat plastering, rendering? Okey, dia gini tau. Contoh B tu, dia kod-kod bidang ni, contoh masa ada iklan sebut harga ataupun iklan tender kan dia akan tulis qualification apa yang dia nak, requirement yang apa yang dia nak. Okey, contoh dia tulis kat situ B04, CE21. Okey. Dia kebiasaan kerja, kalau kerja tu umum kan contoh membina bangunan baru kan dia akan tulis B04. B04 tu secara umum. Contoh kerja-kerja membina apa? Membina longkang. Tu secara umum dia ada sebenarnya kod bidang spesifik dia. Membina longkang ni. Tapi dia just untuk supaya ramai kontraktor yang masuk, dia akan tulis CE21. Sebab apa? B04 dengan CE21 tu semua kontraktor dapat. Okey, faham. Tak spesifik ke satu? Dia tak spesifik. Okay, faham. Dia macam tu lah kod bidang ni. Tu je. Simple lah. Jadi maksudnya kelas F ni dalam sebut harga tu dia akan masuk classification. Jadi kelas F ni sebenarnya dia dah G1 tu sebenarnya kita macam tadi macam cik cakap B04 dengan CE, ME, CE21. Okey, kelas F tu sendiri dia memang dah ada dipegang untuk B04 ataupun dia macam mana? Dah ada. Kelas F tu itu classification dia. Kelas F apa ni? Contoh G1 kan kita masa kita mohon G1 tu dia akan dah tulis kita dapat B04 dengan CE21. Dengan M15 M15 tu mechanical pelbagai. Dia akan bagi semua tu. Yang kod-kod bidang lain ni kita kena apply. Tu masuk ambil sijil. Ada kaedah ambil sijil kita pergi khusus 5 hari untuk contoh untuk dapatkan kod bidang B08 kerja waterproofing kan. Okey. Nak dapatkan B08 ni dua kaedah lah biasanya. Satu pergi khusus 5 hari dapatkan apa ni kod bidang B08, dia ada exam dia lah. Lagi satu kaedah kita pernah dapat job waterproofing dan kita apply kat CIDB menunjukkan yang kita pernah buat kerja waterproofing, dia boleh bagi lah, CIDB boleh bagi kod bidang tu. Lagi mudah cara tu? Lagi mudah cara tu. Okey. Dia tengok keadaan lah. Okey. Semua tu apply sijil khusus ataupun kod bidang tu masuk dalam CIDB? Masuk dalam CIDB. Okey, faham. Dari situ kita boleh grow G2, G3? Dia kalau nak grow pada G2, G3 ni bagi saya lebih kepada kemampuan tim kita, maksudnya kita punya staff kita nak menguruskan, dan lagi satu lebih kepada kita punya capital lah. Itu je kalau untuk grow kan. Dia kalau berkenaan dengan kod bidang ni tak ada isu sangat lah, tak ada apa. Okay, maksudnya kalau student sendiri dia habis degree, dia sebenarnya ada banyak option kan. Banyak option. Apa-apa dia nak buat boleh, dia nak buat grad. Yalah. Kan? Dia nak masuk jadi engineer pun boleh. Betul. Kalau kata dia degree civil engineering nak jadi engineer pun boleh, jadi apa semua. Boleh. Dia sangat umum lah. Dia bagi saya kan. Ni kita buat santai lah. Santai lah. Dia bagi saya, kita belajar sampai degree ke master ke PhD. Ini sebelum saya cakap, saya punya pendapat mungkin bertentangan dengan orang lain lah. Tak apa. Tapi setiap orang ada pendapat masing-masing. Kita respect. Baru harmoni ya. Harmoni betul. Okey, pendapat saya kan, kita belajar sampai degree ke PhD ke apa kan, sebenarnya kita nak ilmu, betul tak? Kita nombor satu, kita nak ilmu. Betul lah, kita nak ilmu. Dan pasal kerja ni, sebenarnya tengok rezeki lah. Kalau kita rezeki dan minat kita. Contoh kan, kita memang tak minat aku nak jadi engineer ni. Aku minat apa? Bawa Grab. Aku minat apa? Meniaga pasar malam. Proceed lah. Kau minat tu lah dan kau happy dengan kerja kau yang tu. Dapat duit apa? Dapat duit. Kau happy kan. Jadi okay lah, why not proceed je lah. Kau apa ni, buat Grab ke, meniaga pasar malam ke, okay lah. Tapi apa yang kau nak masa dalam hidup kau nak ilmu. Kau nak ada degree sebab kau nak ilmu, bukan kau nak jadi engineer. Betul. Jadi okay, relax. Ada orang fikir bazir kau berapa tahun kau jadi engineer, kau belajar. Tapi itu yang dia happy. Apa kau nak kacau dia? Tapi setengah orang yang bagi point yang macam tu, sebenarnya dia tak ada dalam situasi tu. Sebenarnya degree ni dia develop something tau. Develop something. Betul. Kita dalam degree bukan setakat
menimba ilmu. Kita belajar bercakap, berkomunikasi. Betul, memang. Belajar present, belajar deal dengan orang akademik. Betul. Lain level. Ha. Kita berkomunikasi, berjumpa dengan satu orang yang akademik dia profesor, Muhammadiyah. Memang. Satu orang yang pemikiran dia lain macam. Lain sikit daripada orang lain. Dengan orang-orang umum ni. Memang. Jadi orang yang dia tak pernah berada dalam situasi degree. Kritik dia ke arah tu lah. Betul. Tapi sebenarnya bila dia dalam situasi tu, okey, baru dia akan nampak, baru dia akan spread, otak dia akan nampak. Dia akan rasa okey je. Aja okey. Sebenarnya orang degree tak ada apa. Dia dah develop satu karakter yang baru. Betul. Disebabkan degree tu. Yalah. Kalau dia tak ambil degree, mungkin dia bukan dia tu. Walaupun dia tak dapat 100% tak dapat, betul. Okay, 30%, 40%, 50%, still new things untuk betul. Dia cara berfikir pun dah beza. Contoh betul, kan, setuju. macam PSM kan. Ada tengah ambil PSM kan. Okey, PSM. Buat PSM, kita ada introduction, betul. ada literature review. Sistematik. Sistematik kan, literature review. Lepas tu kita buat apa tu? Method statement lah. Metodologi. Metodologi. Okey. Jadi kan, kita sebenarnya dapat satu cara fikir apa ni untuk buat keputusan, untuk analisa satu benda. Betul. Okey, mula-mula intro dulu. Kita dalam apa keputusan lah, kita akan cari okey intro dulu. Aku nak fikir pasal apa semua. Lepas tu literature review tau. Kita cari semua bahan kajian. Kan? Apa benda ni semua pasal ni. Okey, aku cari gini. Okey, dah dapat banyak bacaan dah. Lepas tu aku nak fikir benda ni cara macam mana. Kita fikirkan aku nak fikir benda ni cara macam mana. Lepas tu kita buat lah hipotesis apa semua. Betul. Jadi tu cara kita berfikir tau. Betul. Itu kira kelebihan kalau kau ada ambil degree lah. Betul. Jadi kau dapat satu exposure mana kau pernah berfikir cara macam ni. Lagi satu degree ni apa tau? Degree ni adalah satu cara untuk endorse tahap pemikiran. Setuju? Okey, even kadang-kadang orang tu memang level cara dia fikir, dia hanya SPM saja, UPSR ke apa. Tapi mungkin cara dia berfikir tu lebih jauh daripada orang ada degree. Betul. Tapi tak di-endorse. Orang tu tak dia sebab dia tak ambil degree. Cara dia berfikir jauh. Betul. Tapi tak di-endorse. Maksudnya sistem yang dia guna tu lain sikit daripada orang ni. Lain. Jadi kalau contoh orang tu ada degree, kau punya cara tahap fikir kau sampai degree. Ada endorse lah kau ada degree. Itu Faham. tak ada apa sangat lah. Bagi saya okey je. Kau apa ni lepas ambil degree nak kerja apa pun tak ada masalah. Cuma kalau memang fokus untuk dalam bidang civil engineering, construction, okeylah ada macam-macam lah nak jadi kontraktor apa semua. Sebabkan kita guess kita kontraktor kan. Kita tanya macam mana student civil engineering yang 2,000 orang dalam Malaysia mungkin puluh ribuan kan. Mungkin 100 orang yang minat nak masuk G1, dah buka G2, buka G3. Dia macam mana proses? Bagi saya kalau nak jadi kontraktor ni, kita jangan terlampau gairah untuk jadi kontraktor. Sebab apa? Bila jadi kontraktor ni maknanya kau berniaga. Kau kena ada team. Kau berniaga, kau kena ada team. Macam saya memang family business, jadi team tu memang dah ada. Jadi kalau memang contoh kau tak ada apa ni? Memang zero. Memang zero. Jadi habis kau degree ada sijil. ada sijil. Kalau kau terus apply lesen jadi kontraktor tu memang binasa lah. Tak silap-silap memang orang akan guna lesen kau jual lesen akan jadi macam tu lah. Jadi tak sedap lah. Jadi benda ni kalau kita nak jadi kontraktor, better mula-mula cari connection dulu, networking kena ada. Mana kerja dengan orang dulu lah. Networking macam mana Encik cakap? Networking ni kita kena ada kenalan. Kenalan tu bukan kenalan untuk dapatkan job. Kenalan bila kita dah dapat job macam mana aku nak buat. Maknanya contoh dalam construction nak bina, kita ambil simple nak bina rumah kan nak bina rumah. Kau kena kenal, ni yang boleh pasang tingkap ni siapa? Siapa yang boleh pasang bumbung? Ni saya bagi simple punya tafsiran lah. Siapa nak pasang bumbung apa semua. Jadi benda-benda ni kau dah ada. Kau dah tahu nak panggil siapa. Ni masuk networking. Ada orang dia salah tafsir, dia fikir networking apa? Rasuah dapat job. Itu cara fikir songsang bagi saya. Cara fikir songsang. Saya amat benci orang cerita kontraktor rasuah. Jadi bagi saya, kalau kau dalam pemikiran kau dah cerita kontraktor ni rasuah, memang kau tak akan dapat rezeki halal lah. Itu yang simple. Kalau dah dalam fikiran kita, dalam hati kita fikir kontraktor rasuah, memang akan tak akan dapat job yang halal. Saya ada pendapat lah untuk yang Cik cakap. Setengah orang ada point of view yang mana kontraktor is rasuah, kontraktor is lobby. Bagi saya sebab benda tu berlaku ada sebab media juga. Dia orang yang banyak terapkan satu situasi tu.
dekat semua orang. Jadi semua orang nampak macam kontraktor is this, kontraktor is this. So bila kita kontraktor, sebelah kaki dia neraka. Disebabkan dia cakap kontraktor is melobi. So dia tak ada point of view yang lain. Memang. Mungkin disebabkan channel ni kita boleh buka balik pandangan orang tu. Ya. Memang kita kena ubahlah tafsiran orang terhadap kontraktor. Macam contoh kan, kita cerita polis lah kan. Dia kadang-kadang macam saya kontraktor kan. Saya sampai kadang-kadang malu tak nak cakap. Kalau boleh tak nak cakap aku ni kerja kontraktor. Malah cakap sebab orang akan macam pandang, wah ni kau dapat kerja mana? Majlis projek lobby apa. Jadi saya macam fed up lah dengan benda-benda ni. Sama macam polis, orang akan anggap wah ni polis ambil dia. Padahal ramai polis yang tegak. Betul. Kan? Betul. Yang tak kena tangkap berapa orang ke? Betul. Yang kena berapa orang. Jadi benda tu kita kadang bengang jugalah orang punya tanggapan orang awam terhadap situ. Jadi bagi saya okey je. Jadi kalau nak jadi kontraktor, bagi saya anak muda lepas degree kena cari networking dulu, networking yang baik lah saya cakap. Networking yang baik dan bina team kan. Apa maksud team? Team ni okey, kalau kita nak gerak seorang kan, maksudnya dari segi adakah team tu partnership atau pekerja ataupun adik-beradik ataupun kawan-kawan? Dia team ni maknanya siapa yang boleh menjalankan tugas-tugas kita. Kita ni tak mampu untuk seorang buat semua kerja, betul kan? Betul. Okey. Dari segi kerja office, kerja apa mungkin kita boleh lagi yang simple-simple. Okey, tapi benda-benda yang melibatkan benda spesialis, benda yang melibatkan teknikal contoh kerja, contoh pasang bumbung kan, kita nak cari siapa? Tu maksud saya team tu walaupun dia bukan pekerja kita. Tapi dia adalah sub, dia specialist pasang bumbung, kita kena cari. Mana team yang saya masukkan tu lah. Kalau team kita, maknanya kalau team kita sendiri tu, dan bila kau baru-baru mula nak berniaga, mungkin seorang kau boleh buat. Seorang kau boleh buat, nak buat invoice ke apa semua mungkin boleh buat, kerani tak ada pun tak perlu. Jadi benda tu boleh pelan-pelan buat. Macam situasi saya memang lebih kepada kerja office dan juga documentation dan juga pantau kerja dan juga yang connect dengan klien memang saya lah. Lepas tu ayah saya dengan abang saya dia more kepada kat site. Kira dia dapat arahan daripada saya apa semua, dia orang laksanakan lah, dan memang kena discuss selalu apa semua, kena ada meeting selalu lah. Dari segi ke documentation paperwork banyak saya, dan saya pun ada hire part time punya kerani untuk buat kerja-kerja saya. Kalau saya buat seorang memang tak sempat lah. Jadi benda-benda tu lah kita kena ada satu organisasi yang kuat. Pelan-pelan bina lah benda tu, bukan kata kena serentak, tapi make sure benda-benda macam saya kata tim ikat batu, tim plaster ni, benda-benda ni dah kena kenal dulu. Jangan kita tiba-tiba nak jadi kontraktor kita zero. Aku nak panggil siapa buat ni? Projek dah dapat. Projek dah dapat. Betul. Jadi make sure ada benda basic tu lah, tim-tim yang basic yang kita tahu siapa kita nak panggil. Sebab kontraktor ni sebenarnya dia more kepada cara mengurus. Kontraktor ni senang kata kalau kita tak pernah nak ikat batu pun tak apa, tak ada masalah. Kita tak payah nak menukang satu. Kalau kita tahu menukang tu bonus. Dia lebih kepada macam mana kita nak mengurus satu projek tu daripada sebelum kita dapat projek tu, sebelum mula sampai siap. Itu cara kita mengurus. Dengan tempoh kerja, kita ada masuk tempoh kerja ada 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan tu kita kena siapkan macam mana kita nak mengurus. Itu sebenarnya kerja hakiki kontraktor. Ramai orang tak faham. Dia sebenarnya lebih kepada mengurus. Sebab mengurus kontraktor ni tak semua orang boleh bagi saya. Macam dia mana? Kita ketat. Kita nak kena ikut timeline dia tu macam mana. Dia lebih lagi kalau kita buat kerja kat UTSM sebenarnya lagi struggle. Dia ikut kepada entiti lah. Ada entiti dia, requirement dia memang syarat-syarat kan. Syarat dia memang kuat. Macam UTSM dia punya paperwork memang banyak. Okay. Dia memang beza lah. Jadi G1 siapa je sebut harga ni, maksudnya Yusti Awam, IPTA. Yang ada buka kerja ni lah, buka sebuah harga ni lah. Kementerian apa itu? Semua ada buka. Contoh macam dia kontraktor ni kebiasaan dia akan target JKR, JPS, Jabatan Pengairan Saliran lah. Lepas tu local authority, majlis pemadaran, majlis daerah. Lepas tu pejabat daerah. Semua ni lah. Dan kalau kat Batu Pahat benda ni semua. Lepas tu UTSM dia jabatan besar kira. UTSM tu dia under macam mana? Dia bawa Pejabat Pembangunan Penyelenggaraan, PPP.
Bukan, maksud saya dia memang sebut harga dia melalui UTSM ataupun ada masuk JKR ataupun Tak. Dia gini, okey, orang cakap UTSM lah contoh kan. Dia dulu ada tender lah. Dia kalau lebih kepada 1 juta dia panggil tender. Ada tender yang UTSM sebagai klien dan yang menjalankan adalah JKR. Ada juga. Macam contoh dekat apa tu, tempat aeronautik ya, dekat Tanjung Labuh tu, JKR yang buat, tapi klien UTSM lah. Dan dia ada sebagai macam tu, tapi majoriti bawah PPP lah. Bawah Pejabat Pembangunan Penyegaraan maksudnya UTSM. sebut harga untuk G1 ni dia bukanlah kita hire, dia orang klien tu hire JKR sebagai Tak. maksudnya dia orang sendiri yang Sendiri. keluarkan. Dia orang sendiri keluarkan. Okey, faham. Kalau dulu Memang dia akan akan melalui JKR. Tapi sekarang pun ada melalui JKR. Tapi kalau diorang contoh kan, pejabat kesihatan Batu Pahat kan, yang mengawal klinik desa, yang mengawal klinik kesihatan kerajaan ni, diorang dah ada tim sendiri, diorang dah ada penolong jurutera sendiri. Jadi diorang yang akan menguruskan, akan keluarkan sebuah harga semua. Kalau dulu JKR yang akan uruskan benda ni. Sebab apa? Jabatan-jabatan kecil ni dia tak ada kepakaran untuk menjaga kerja. Jadi sekarang dah ada jabatan-jabatan kecil yang akan keluarkan kerja, yang akan memantau. Okey. Macam tu lah. Maksudnya kita G1 boleh apply lah semua tu. Semua boleh tempat. try. Boleh try lah. Boleh try. Dengan JKR, dengan UTSM, KKDM, semua boleh try lah. Jadi G1, 2, 3 range dia dalam Johor macam tu. Okey, dia kalau G1 hanya dalam Batu Pahat saja. Dalam kawasan daerah. Daerah Batu Pahat. Daerah Batu Pahat. Kalau G2 dengan G3 satu Johor. Satu Johor. Satu Johor. G4 dan ke atas satu Malaysia. Itu saya tak ingat lah. G4 saja satu Malaysia tak silap saya. Gitu lah. Jadi untuk daftar G1, andai kata dia orang Pahang. Okey. Orang Pahang tapi nak daftar G1 dekat Batu Pahat. Boleh juga, tak ada masalah. Boleh. Dia maknanya dia pejabat dia buka alamat Batu Pahat lah. Contoh dia sewa kat bangunan ni. Lepas tu dia registerkan office dia dekat bangunan ni lah. Satu hari 5 tahun dia nak balik Pahang, dia nak buat kat Pahang pula. Boleh tukar alamat SSM lah. SSM dia tukar alamat pejabat dia kepada kat Pahang pula. Boleh, tak ada masalah. Tak ada isu benda ni. Yang isu dia network kita kat sini dah macam ni. Ya. Tinggal sana kosong balik lah. Kosong balik. Kita kena cari network balik. Macam tu lah. Jadi itu yang Cik cakap, team yang kena ada tu. Ya, team tu yang kita kena ada. Team untuk build team tu susah, Cik. Susah. Dia bukan saja team yang kita nak buat kerja ni. Dari segi kita nak material lah kan. Bahan binaan ni. Bahan binaan ni kita jangan anggap okey aku ada kenal hardware ni. Hardware mana-mana aku boleh order. Okey, hardware mana-mana aku boleh order. Tapi contohlah kau nak ikat batu time tu urgent. Okey, kau nak batu sampai cepat. Hardware ni boleh hantar ke sekarang? Kadang-kadang hardware yang jauh tu boleh hantar engkau. Kita tengok kadang hardware biar sama je, kita ingat semua sama. Tak. Dia benda ni bergantung juga dengan pengurusan dia. Saya dah banyak hardware dekat Batu Pahat ni saya dah try. Ada beberapa hardware lah yang saya trust dan juga boleh bagi kredit, boleh bagi hutang. Bagi saya okey lah. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita tengok hardware tu dekat TikTok semua memang hebat. Ada TikTok hardware sekarang maju, ada TikTok semua. Ada live ada live semua. Dahsyat. Kadang-kadang kita tengok kau hebat ada TikTok apa semua, marketing kau dahsyat. Tapi bila kita order habis, hancur. Hampir. Lepas tu dengan apa ni, orang yang panggil apa ni, sales executive dia okey pun hampir juga kan. Jadi benda tu kita kena kenal lah. Kita kena kenal. Jangan sampai sebab batu-batu tak sampai projek kau jahanam. Itu lah. Material lepas tu material quality apa semua kan. Tu kena check juga. Tak semua hardware. Kadang-kadang menipu juga hardware ni. Faham. Material dia tak ada sertifikat yang sirim ke apa. Tak ada sirim apa semua. Jadi benda tu kita kena pantau lah. Tak semua hardware kita boleh bedal dia. Contoh macam metal deck kan, zinc kan. Zinc ni pun banyak kilang. Contoh dekat Batu Pahat ada beberapa kilang. Ada kilang yang UTSM sendiri tak terima. Kalau kita hantar, dia tak terima. Sebab ni dia kualiti rendah. Tapi tempat lain kadang terima. Okey. Wow. Ada. Jadi kita tak boleh bedal. Semua cerewet klien. Dia kadang memang kena cerewet sebab contoh kita buat rumah kan. Okey, takkan aku nak pakai zinc ni sebab orang dah cerita dah. Zinc ni 2 tahun warna pudar. Biru dia terus pudar. Contoh kode warna biru kan dah pudar. Jadi kita pun tak nak. Jadi kat situ kita kena kenal lah. Tu maksud saya tim-tim tu lah. Kita kena tahu benda-benda tu. Nak order material kat mana apa semua. Berdasarkan Cik bagi satu macam karangan ke apa tak pasti lah. Apa yang saya boleh cakap kata macam kita degree civil engineering
Kita tak belajar itu. Memang tak belajar. Tapi kita dah ada satu cara fikir. Benda tu kejap je. Benda tu kejap je kita akan dapat menilai orang. Contoh kita baca body language orang lah. Kadang kita sebab kita ada degree, kita boleh baca body language orang. Betul. Kita boleh belajar benda tu kejap je kadang. Okey. Sebab kita dalam satu proses yang laju. Laju. Sebab kita dah dapat base lah. Okay, base kita jangan rasa kita ada degree. Sebab tu saya cakap, kau ada degree, kau jual nasi lemak pun okey. Sebab apa? Kau akan jadi penjual nasi lemak yang hebat. Faham. Contoh Khairi Amin. Ada degree US, jual sambal lah. Dia layan lah. Jadi jangan risau. Belajar je. Ada ilmu okey. Kita jadi apa akan datang, okey je. Ayah saya dulu pernah cakap tau. Tak tahu dia terbiarang saya ke apa dulu masa time sekolah. Dia kata dengan saya, "Nem, kau nak tahu tak? Dia suka berjalan. Dia pernah pergi London." Dia kata dengan saya, "Kat London, Nem, orang angkat sampah pun ada degree, Nem." Dahsyat. Tak tahulah dia sembang dengan saya ke apa kan. Jadi dia nak saya gairah dengan ilmu. Maknanya dekat UK alamak degree, angkat sampah ada degree, takkan aku tak ada degree saya. Gitu lah contoh lah. Jadi benda ni bagi saya, kau boleh belajar, otak kau boleh belajar. Belajar je, jangan nak jadi influencer. Influencer nak jadi boleh, tapi kita kena ada ilmu. Betul. Macam Khairi Amin, macam apa ni, doktor siapa tu, ada seorang doktor India, ada perempuan, siapa nama dia? Yang nanti TikTok tu. Agak TikTok tu, siapa nama? Saya tak ingat. Apa nama dia? Yang banyak talk mengenai kesihatan tu. Pasal kesihatan tu, ada doktor India perempuan tu. Dia kan ada marah banyak budak-budak muda tak nak belajar, tak nak sambung degree. Jadi Dr. Mala. Dr. Mala famous. Saya tak tahu. Dr. Mala famous. Dia memang dia cakap benda ni influencer banyak, tak ada, dia orang tak ada base. Jadi cakap merapu lah. Bila kita ada base yang kuat, okey contoh lah, kau nak jadi influencer, kau siapa-siapa boleh jadi influencer. Betul. Kau degree civil, kau doktor ke apa, kau boleh jadi influencer sebab apa? Kau ada ilmu tu, kau boleh cerita dengan orang, dah influencer lah. Betul. Tapi apa-apa pun, kita kena ada base, kita belajar. Otak kita boleh belajar, kita belajar. Kalau tak boleh belajar, okay, tak apa. Kau tak payah belajar. Itu je bagi saya. Even play bola, kalau play bola international dia ada degree. Ada degree. Kita tak payah cakap play bola, kita kata artis lah kan. Artis Korea. Artis Korea. Diorang semua ada belajar, ada degree. Diorang belajar dekat apa tu, Art University punya lah kat Korea kan. Diorang ada degree semua. Jadi memang kita kena ada ilmu. Dunia ni makin mencabar. Kalau dulu kan orang nak apply jadi inspector polis kan, cukup ada SPM, ada MC, dulu panggil MCE lah, yang 5 kan. Ada MCE dah boleh apply inspector polis. Tapi sekarang inspector polis kena ada degree atau untuk apply inspector polis. Akan datang tak tahu, mungkin PhD. Betul. Mungkin master. Sekarang makin lama requirement makin tinggi. Makin tinggi. Master minimum, PhD minimum. Kalau dalam consultant mungkin IR minimum. Dalam organisasi construction tu kan. Betul. Okay. Itu satu part lah. Build team adalah satu kepentingan lah bagi satu orang student yang keinginan dia nak buka satu G1 lah. Buka satu company G1 atau G2, G3 kalau ada capability dia. Jadi team tu bagi saya, apa strategi Encik kalau Encik boleh cerita lah, untuk kita convince satu team tu. Macam dalam team sendiri kita ada orang documentation, orang dalam site, kita ada side player, kita ada orang brickwork, kita ada orang-orang yang kerja buruh lah, kita cakap kong lah, macam kong. Betul, kerja kong. So communication kita sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Betul. Macam mana kita nak build trust tu? Kalau Encik boleh cerita sikit lah. Dia berapa lama kita nak build, apa strategi dia, apa yang boleh student sendiri boleh apply. Macam tu. Dia sebenarnya nak build team ni. Dalam apa-apa keadaan sekalipun kita nak build team ke apa ke, kita memang tak terlepas daripada try and error. Maknanya kita buat, gagal. Kita cari orang baru apa semua. Dan kita kena study kenapa benda tu gagal. Benda tu gagal tu sebab apa, dan kita kena ambil peringatan lah benda tu kenapa dia gagal, dan kita cuba lagi benda lain, elakkan daripada gagal. Kita ambil faktor kenapa dulu yang gagal, dan kita kena selitkan benda tu lah. Faham. Maksudnya kita kena, tapi setuju juga bagi saya, betul pandangan tu. Kita try and error. Andai kita salah, kita try ambil iktibar dari apa yang kita salah. Dari situ kita improve. Betul. Maksudnya kalau biasa esok kita nak ada team, tak boleh Cik? Tak boleh. Benda ni memang ambil take time lah. Kadang saya termenung juga, contoh kan, saya kira boleh dikatakan dah ada team sebab saya, abang saya dengan ayah saya. Kadang-kadang saya pun termenung, aku dah 5 tahun dah follow ayah aku. Tapi pun masih dekat G2, G3 lagi ni. Tapi macam alamak lamanya. Tapi memang benda take time. Benda tak ada benda yang cepat. Itu apa proses yang cepat, drastik cara cepat akan jatuh cepat lah. Itu dia punya hukum alam.
Hukum alam dia macam tu lah. Benda memang tak ada, memang kita kena by flow lah. Tu lah. Faham? Ha. Cik minum air dahaga. Boleh. Nak, saya tak boleh nak bawa sup kopi ke apa kan. Pergi minum air minum. Tak apa, simple lah. Apapun mesti kena trust the process lah. Trust the process. Kita jangan langgar. Jangan langgar hukum alam. Macam contoh kita buat salah kan. Mesti ada karma kan. Betul kan? Hindu ada percaya karma kan. Okey. Bila kita ada buat salah, kita tak minta maaf ataupun kita buat salah, memang akan benda kalau tak kat dunia ni kita kena, kat akhirat mesti kita kena. Betul. Betul kan? Betul. Jangan tipu orang, jangan tipu duit orang. Contoh kita dapat payment kan. Dapat payment mesti bayar orang. Kita kadang-kadang orang tu bagi kita hutang kan. Jadi bila dapat payment kita bayarlah dekat apa ni, kat hardware apa semua. Jangan kita orang kata klepet duit lah istilah dia. Jangan kita bawa lari duit. Benda trust the process lah semua. Jangan terlampau gairah untuk mencuba sesuatu. Gairah yang Cik Syed masukkan macam mana? Contohlah kan, kontraktor ni dia banyak isu dia orang kena scam. Kena scam oleh kadang orang tu bukan ada jawatan apa pun. Contohlah lepak mamak. Saya cerita simple lepak mamak. Okey, lepak mamak, lepas tu ada kawan dia seorang, tak tahu kawan dari mana tiba-tiba datang. Kau nak tak satu job ni? Job ni harga 300,000. Okey, dia punya harga 300,000. Tapi orang ni nak 10%. Ni janji-janji rasuah lah. Okey, orang ni nak 10%. Jadi 10% apa 30,000 lah kan. 30,000 ni kau bagi aku dulu, nanti aku sebab orang tu dah minta duit. Kena scam lah. Percaya sangat dengan rasuah. Dia anggap semua projek akan dapat saya dengan cara rasuah, lala dia kena scam dengan rasuah. Faham. Itu lah, jangan terlampau gairah. Bila kita dengar tentang satu tawaran kan, jangan gairah. Relax. Saya jadi kontraktor, saya kadang bosan dengar. Dia nak 10% ni. Boleh tak bagi? Saya macam termenung 10%. Aku hari tu dengar orang lain pun 10% juga. Apa benda semua 10% ni? Okay, student team dia dah dapat. Kita dah faham team. Okay. Tapi experience dia tak ada lagi. Dia kena kerja dulu lah. Kerja dulu. Betul saya. Mana-mana pun kena kerja dulu. Kena kerja dulu. Dia sebenarnya teori saya dulu. Saya pernah ada satu impian masa study tu dekat degree kat UTSM lah. Ada satu penceramah lah daripada luar. Dia masa tu daripada CIOB tak silap saya. Bukan CIDB, CIOB. Dia Chinese lah. Dia cerita dia punya experience dia. Dia sekarang kontraktor. Okey. Dia macam mana tahu? Dia ada satu strategi yang bagi saya cukup bagus lah. Tapi saya tak dapat nak amalkan sebab saya lepas habis belajar terus kena kerja dengan family. Kalau contoh macam Basit, tak ada ikatan daripada family, mungkin boleh ikut cara dia. Okey. Dia jadi kontraktor sekarang. Dia mula macam mana tahu? Dia lepas grad civil, dia kerja dengan kontraktor Mencon besar dekat KL. Kira buat high rise project. High rise project kira macam buat apartment ke apa. Sedang kata projek tu nilai 50-60 juta punya projek lah. 100 juta lebih. Dia kerja kontraktor macam tu. Jadi, dia dah ada experience kat situ tau. Okey. Tapi, bila kerja company macam tu, mungkin gaji dia sampai lah 10,000 apa semua. Tapi dia tak ada modal yang kuat. Experience dia dah ada. Tapi dia tak ada modal yang kuat. Untuk buka company. Betul. Okey. Sebab dia dah nampak tau, dia punya experience dia ni untuk projek besar, betul tak? Untuk projek besar. Ataupun dia boleh ambil sub projek untuk yang contoh dekat apartment mungkin, kalau sub pun mungkin dalam 300-400 ribu punya nilai lah kan. Okey, jadi dia masuk tak ada modal. Jadi dia buat apa tau? Dia apply kerja kat Dubai. Dia apply kerja kat Dubai, engineer kat sana gaji besar, dia boleh kumpul modal. Okey. Dia boleh kumpul modal. Lepas tu dia balik ke Malaysia, dia buka company, dia berniaga terus. Jadi dia punya observation dia cuma nampak projek besar. Sebab dia terus kerja dekat company besar kan, masa dia habis degree. Jadi dia nampak observation dia untuk projek besar. Jadi dia nak cari modal kat mana, dia pergi Dubai. Pergi Dubai kerja, lepas tu dia balik Malaysia, terus set up company. Tu cara dia lah. Bagi saya okey cara tu. Itu satu cara untuk collect duit. Tu satu cara lah untuk collect duit dan juga experience boleh dapat Dubai. Itu. Maksudnya proses tu 10 tahun, 15 tahun. Memang lama. Benda ni jangan risau lah. Ayah saya ambil lesen pun umur 39. Dia benda ni take time. Kita jangan terlampau gairah. Jangan terlalu rushing. Jangan terlalu rushing. Relax bagi saya. Tak ada apa.
apa ni yang pengasas KFC apa yang kenal apa saya tak ingat lah. Dia masa dia mula berniaga pun 60 lebih, dia dah pencen. Ada benda memang terus ada proses je. Kita hidup macam mana. Kita usaha, kita buat kerja, satu kerja kita buat memang kena sungguh-sungguh. Kita jangan sambil lewa. Dan kalau tak dapat, okey lah. Macam mana kan. Yang penting kita usaha tu je. Kita kena rajin. Kita kena rajin, kena usaha, doa lah. Kita apa-apa agama pun kena doa. Kena doa dan tengoklah apa hasilnya. Dia kata rezeki kita terima. Jangan terlampau kecewa terhadap satu perkara kita tidak dapat. Kadang-kadang apa yang kita tidak dapat tu sebenarnya adalah rezeki. Contohlah kan, bagi saya satu rezeki jugalah. Saya ada masuk satu job, satu tempat lah, saya tak nak cakap kat mana. Satu job, saya masuk harga 1.1 juta. Okey, dia terlebih bajet daripada G3 lah. Dia punya bajet 900,000 tapi saya masuk 1.1 juta. Masa tu sebelum perang Iran-Israel Iran Amerika. Tahun lepas. Okey. Ya, lebih kurang lah. Lepas tu kerja tu masuk bulan 1, bulan 2 gitulah. Lepas tu perang Iran-Israel bulan 3 silap saya. Lepas tu dia award bulan 2 gitulah. Okey, award bulan 2. Lepas tu kan, kerja tu banyak kerja besi tau. Kerja harga besi, kenaikan boleh tahan banyak. 10% hingga 20%. Banyak. Jadi kerja tu, masa saya masuk tu, margin keuntungan saya pun tak banyak. Saya ambil dalam belas persen je. Jadi kalau saya fikir, kerja tu kalau aku buat, habis lah. Memang senang kata mandilah. Memang apa ni yang kata nak beli besi ni harga dah naik macam tu, memang tak boleh nak cover lah. Jadi saya kadang-kadang kita tak dapat satu projek tu, kita rasa kecewa. Kadang-kadang benda tu sebenarnya rezeki untuk kita. Kalau tak kita kena tanggung kos tu. Tanggung kos kenaikan tu. Jadi kan kadang-kadang satu benda kita tidak dapat, kita jangan terlampau kecewa. Kita anggap mungkin ni bukan rezeki aku. Mungkin Allah nak lindung aku apa semua. Itu je lah. Kalau anda kata ada bala datang kat kita anggap itu ujian je lah. Kita tak boleh tahu kan. Tak boleh kawal. Tak boleh kawal. Macam situasi COVID. COVID kita tak tahu yang mana tiba-tiba kena lockdown kan. Betul. Tak boleh kawal benda tu. Iran Amerika. Kita pun tak tahu benda tu akan jadi. Ya. Tak boleh nak predik. Sebab dunia ni sekarang dah sebegitu yalah. Kita layan je lah. Ikut the flow kan. Ikut flow. Saya suka istilah Encik cakap kontraktor adalah berniaga. Sebab bagi saya mungkin baru bagi saya ataupun saya jarang dengar kontraktor adalah berniaga. Bila Encik cakap itu saya okey betul, kontraktor adalah berniaga. Betul lah. Betul lah. Betul adalah berniaga. Sebab betul kan? Memang berniaga lah. Bagi saya macam okey. Something lah bagi saya. Student dia dah ada team. Mungkin pengalaman dia dah ada kerja, dia pergi kerja, dia ada pengalaman. Satu cara dia pergi ke Dubai ataupun pergi Singapura ataupun mana-mana tempat yang boleh collect duit lah. Yalah. Itu satu untuk dapatkan capital lah. Itu kalau zero capital ataupun dia ada tanah dekat kampung dia ke, keluarga. Tolak tanah? Tolak tanah. Itu boleh lah. Okey, lagi. Okey. Dia dah ada itu, dah ada ni. Capability dia maksudnya semua dah ada. Okey, dia boleh set up. Okey, set up je 1, 2, 3, 4 ikut dia nak buat G7. Dia ada team semua ni cantik. Okay, then dia run. Satu hari dapat projek, dia buat satu hari 2 projek dapat. Sampai satu hari dia tak dapat projek. Okay. Business tak boleh nak run, duit tak boleh nak flow. Jadi waktu tu tiba-tiba ada banyak. Dia dah nampak jalan jahat. Memang apa pandangan cik? Itu berlaku sebenarnya ramai kontraktor. Dia memang dalam keadaan termenung orang panggil lah. Keadaan termenung. Mesti ada situasi yang sebegitu. Situasi tu. Kita ada satu masa projek. Hijau. Profit. Sampai satu point dia turun sikit. Memang. Duit makin kurang. Tiba projek stop. Dari situ banyak syaitan bunyi, bisikan datang. Kau buat macam ni. Setengah kontraktor yang tak kuat mungkin dia akan ke jalan tu. Yang kuat sikit mungkin dia bertahan. Betul. Tapi berapa orang yang mampu tahan? Dia apa pendapat cik? Dia bagi sebenarnya saya tak faham. Putus kerja lah, bagi putus kerja. Kerja dah tak dapat apa semua. Jadi kalau dia ada satu tim yang besar, dia memang kena kecilkan lah dia punya tim dia itu. Tapi kalau terpaksa lah. Kalau macam contoh, kalau ada peluang untuk dapat job secara haram, bagi saya tu memang saya tak galakkan lah benda tu. Dia memang puas hati sekarang kita dapat job haram tu. Kita boleh enjoy dalam masa setahun ke 2 tahun. Konsekuensi dia akan datang. Betul. Dia benda tu bagi saya, benda yang haram ni dia tak berkat lah. Bila tak berkat, hidup kita boleh huru-hara lah. Apa maksud tak berkat bagi encik? Cuba encik terang. Tak berkat ni benda secara haram kita dapat. Jadi berlaku huru-hara tu maknanya keluarga kita
berlaku berantakan, maknanya keluarga ni bergaduh ataupun anak jadi something ke apa ke, degil ke apa ke, tak tahulah. Jadi macam-macam boleh berlaku lah benda tu. Tiba-tiba sakit, kereta rosak, biasa orang cerita lah. Jadi benda tu kita kena take note lah. Benda macam tu. Business kan, sebab itu side business lah. Tapi kontraktor bila contoh dah putus kerja, bagi saya dia memang kena reducekan dia punya scale dia, company dia memang kena kecilkan. Contoh kalau dia memang seorang saja yang manage, okey lah, maknanya dia boleh usahakan, maknanya tolong kawan lain jaga projek ke apa, cara makan gaji lah. Sementara tengah tak ada job, okey, kawan dia ada perlukan, aku nak pakai supervisor untuk projek ni, jadi okey lah dia jaga site, satu bulan dapat 2,000 ke apa. Ramai kontraktor yang buat benda ni. Dia bila dia putus kerja lah. Dia buat job-job sampingan macam tu. Kadang-kadang ada kontraktor bawa Grab. Banyak berlaku benda ni. Okey. Jadi adakah pendapat Encik, kita tak boleh semata-mata berniaga kontraktor ataupun kena ada satu lagi side income? Bagi saya gini. Apakah pandangan Encik terhadap orang yang berbanyak income ataupun orang yang satu mainstream income? Okey. Tapi dia betul fokus direct. Maksudnya dia akan cuba dapatkan projek. Betul. Dia gini, dia kalau kita dalam keadaan macam tadi situasi Basit kata pasal kontraktor tu dah putus kerja. Itu okey untuk dia buat Grab ke, dia kerja kedai makan ke apa ke, jadi site supervisor, kawan dia punya site ke apa. Itu okey situasi tu, memang dah putus kerja. Tapi bila kita nak growkan suatu benda yang kita nampak benda ni menguntungkan, kita kena fokus. Maknanya fokus bagi saya pada satu perkara tu. Dia cerita kita ada banyak cabang kata Untuk cari duit. Banyak cabang cari duit. Contoh kita ada kedai makan, kita ada tu, ada ni apa semua. Car wash, Dobi. Car wash, Dobi semua. Itu bila kita dah terlampau banyak duit. Okey, faham tak? Contoh kan company G7 kontraktor G7, diorang okey memang dah senang kata 10 tahun 20 tahun punya company lah dah memang dah sustain gila lah orang kata kan. Okey, diorang dah terlampau banyak duit, mungkin ada modal sampai 50 juta ke apa ke daripada syarikat. Jadi dia fikir okey, daripada aku letak 10 juta dekat bank, why not aku buka pam minyak. Okey, pam minyak mungkin kos dalam 2-3 juta, dia buka pam minyak, dia beli tanah apa semua, buka pam minyak, okey. Dan kat situ dapat keuntungan. Memang ada sibuk sikit tapi ada dapat keuntungan. Mungkin kat situ dia boleh suruh apa ni, kawan dia jaga ke, anak saudara dia jaga ke, anak dia ke, bini dia, dekat situ dia boleh jaga. Sebab apa? Pam minyak ni margin dia tak besar, margin dia rendah. Jadi daripada dia fikir aku letak apa tu FD dekat bank, fixed deposit dekat bank, lebih baik aku meniagakan duit ni. Lagipun bila aku ada pam minyak dekat situ, nilai tanah dia akan jadi tinggi. Nilai tanah dia sendiri akan jadi tinggi. Better buat dia akan buat gitu. Macam contoh kita ambil kalau batu pat yang famous company Melayu, kontraktor Zainal Endin lah. Zainal Endin Construction. Tak tahu Basit pernah dengar ke tak? Basit base batu pat ke bukan? Saya Kedah. Oh, Kedah, okey. Kalau batu pat, company Melayu kontraktor paling strong memang Zainal Endin Construction, ada G7 lah. Dia kalau perasan ada Petron dekat depan College Jururawat tu, atau Petron tu dia punya lah. Perumahan belakang tu ada satu deret banglo mewah tu, tu pun dia punya. Banglo mewah tu. Banglo mewah tu ada 8 biji tak salah, 7 biji dia punya. Dia buat meniaga macam tu bila orang dah terlampau banyak duit. Okey, dia dulu fokus pada construction saja, dia fokus betul-betul. Tapi bila dia tengok duit dah terlebih, okeylah buka lain lah. Tambah lagi. Dia sampai sekarang ada Zainal Endin Development, dia ada buka perumahan sendiri apa semualah. Bagi saya kita kena fokus satu benda tu. Macam contohlah, kita sambung degree kan. Okey, kita nombor satu kita belajar ni, kita fikir kita punya study kita, pointer kita. Mana pointer aku kena tinggikan lah. Okey, aku rasa selesa, pointer berapa sekian selesa. Okey, barulah kita boleh cari benda lain, kita nak explore benda lain, baru okey lah. Kalau pointer kita 2.1, 2.3, jangan buat kerja gila, kita nak explore benda lain, jadi ranak habis. Macam tu lah bagi saya. Better kita fokus lah. Kalau kita rasa okey, contohlah kita anggap pointer sebab Basit pun student lagi, jadi gambaran tu senang nampak lah. Kalau Basit rasa macam contoh, pointer aku 3.2 okey. Okey. Kalau rasa okey, okey lah, maknanya boleh buat kerja lain, explore benda lain. Tapi ada orang, dia rasa 3.2 tak okey. Dia fikir 3.8 baru okey. Jadi dia fikir aku tak nak explore benda lain. Aku nak pointer aku tinggi. Jadi juga macam kita punya meniaga. Kalau kita rasa meniaga kita 3.2 tu dah okey, kalau nak buka cabang meniaga lain, okey lah, buka lah. Tak ada masalah.
Dia bergantung pada individu lah. Tapi walau pendapat saya, bagi saya kena fokus pada satu bidang. Bila kita ada fokus 2-3 bidang kita punya mainstream tu akan hancur. Sebab saya nampak perkara tu lah banyak berlaku. Realiti dia. Realiti dia pada peniaga lain. Contohlah ada satu Okay, contohlah. kawan ayah saya di China lah. Dia meniaga aluminium. Dia meniaga dia dulu tak besar mana. Dan abang dia sekarang dia meniaga adik-beradik lah. Abang dia ada buka kedai alat tulis. Kedai dia baik raja lah, ada buka kedai alat tulis. Dan bankrupt kedai tu. Jadi dia pun tutup. Dia tak ada meniaga lain. Fokus pada aluminium lah. Dan okey dia pun meniaga. Banyak. Dia kalau kita tengok orang-orang lain yang buka bisnes lain-lain ni pun dia kira dah banyak duit betul baru dia buka. Kalau kata baru nak merangkak ni jangan buat pasal lah. Kita punya modal tu boleh lari kat situ. Padahal modal kita boleh rolling kat tempat yang mainstream kita ni. Tu lah. Jadi tak perlu takut Tak perlu takut lah untuk kita fokus satu walaupun kita kecil. Tak perlu takut. Walaupun kecil tak perlu takut. Takut kita apa yang kita kejar tu ada pepatah Melayu kata apa? Dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Yang kita nak kejar tak dapat, yang kita kendong ciciran. Benda-benda tu lah. Boleh tak cakap orang yang betul lah, orang yang dah betul-betul ada duit, mampu lah dia buat. Dia mampu. Kan? Tapi orang yang tak mampu ni, dia rasa macam kena buat banyak baru dapat duit banyak kan. Itu kan tamak Tamak, kita tak boleh fokus. Kita otak manusia. Otak manusia tak boleh fokus banyak sangat. Kita nak rehat lagi apa semua, tak boleh fokus. Okay, kita next ke soalan lain lah. Okay, alright. Student tadi, di satu masa dia dah fed up, dia masuk jadi macam tolong job orang. Okay. Lepas tu dia grow balik, dia naik balik. Dia rasa macam, cukai company, cukai pendapatan tu, cukai apa? Cukai LHDN lah. Okay, banyak sangat lah. Sistem yang kerajaan keluarkan tu, sebenarnya dia ada cara untuk kita elakkan. Untuk kita kurangkan cukai tu supaya kita profit lagi banyak kan. Okay. Kalau fikir secara logik, untuk kita kurangkan cukai tu, bagi Encik, boleh atau tak boleh? Sebab semua sistem ada kelemahan, ada kekuatan. Tapi mana-mana sistem mesti ada kelemahan. Dari kelemahan tu dia orang guna untuk dia orang elakkan cukai macam pendapatan. Sebab setiap sistem manusia buat ni tak perfect. Betul. Dia akan ada lubang. Bagi saya follow je lah. Kita jangan nak kona kanan kona kiri lah kita yang pening tadi. Bagi saya ikut je, follow je. Apa yang kerajaan dah tetapkan, requirement macam tadi saya cerita kan, apa yang kerajaan dah tetapkan ke apa, kita follow je. Kita jangan nak fikir nak cilok sana cilok sini. Kita declare secara betul lah apa projek kita dah buat apa semua, declare secara betul lah. Dengan ada isu kita nak kesana ke sini lah. Ataupun Cik ada macam tu lah, cukai. Sebab kita nampak kan orang ada orang lain dia cuba larikan cukai tu supaya profit dia banyak lagi. Yalah, kan? Dan banyak pun orang buat macam tu. Betul tak Cik? Itu kan, itu saya tak berani nak komen lah. Ada dengar jugalah. Tapi pun saya tak pastilah benda tu lah. Sama ada betul berlaku ataupun tak pun saya tak pastilah. Anda kata kalau sistem tu lemah sekalipun, kita perlu update sistem tu, kuatkan ataupun something ke? Dan sebab tu sekarang ni ada e-invoice ada e-invoice. Benda tu kira kerajaan boleh detect semua transaksi. Sebab supplier semua bagi kita invoice semua dia berkait. So ada e-invoice kat situ. Tak ada isu lah sangat. Jadi menarik Encik. Story yang Encik bagi ni bagi saya satu manfaat banyak untuk student. Alhamdulillah. InsyaAllah. Manage company. Manage company pun satu topik yang sakit juga sebenarnya. Bukan sakit, maksudnya penat tu. Manage company. Macam Cik cakap manage company Manage company sebab apa, kita masuk sebut harga macam G1 sebut harga, G2 sebut harga kan? G2 sebut harga, G3 pun sebut harga. Jadi projek tu setiap bulan apa kebarangkalian projek yang keluar daripada mana-mana institusi? Banyak kan?
Dia tengok kita target kita kat mana lah. Dia kalau kita target kita macam saya mau kepada dekat UTSM, pejabat kesihatan. Dia Oh, kita depends tak lah. boleh menyeluruh. Dia boleh menyeluruh tapi tengok keadaan lah. Kalau kita nak menyeluruh banyak sangat takut. Sebab kita dah pernah masuk banyak kali tapi tak dapat kat situ. Jadi kita macam Rugi. rasa rugi lah. Macam susah nak masuk kan. Ke tak tahulah ada problem ke apa kat situ kan. Okay, problem. Problem kat sana ke ada Okay. problem ke apa kita pun tak tahu kan. Faham. Ada isu-isu yang tak betul ke. Jadi Okay, kita faham. fikir macam aku ni kena tipu apa masuk sebuah harga adalah aku beli sebuah harga RM50 dan satu dokumen kan. Faham. Jadi kita tak nak bazir masa dah lah. Aku fokus pada tempat yang Yang betul. lah, yang jujur lah. Itu je lah. Banyak juga tempat macam tu. Ada tempat-tempatnya. Kita boleh cubalah kalau kita selalu masuk kan. Lepas tu kita tanya-tanya orang lah siapa dapat apa semua kan. Kita tengok orang ni je dapat. Orang lain tak dapat pun. Ataupun ada orang bawa lesen, dia macam pakai lesen orang lain. Tapi orang tu juga dapat. Kita boleh kenal tau kontraktor ni, dia ni tak ada meniaga kontrak pun, dia cuma ada lesen. Dia bagi orang pinjam. Dia ni yang dapat. Dia ni tak ada meniaga. Dia ni bagi orang pakai lesen dia. Pasal dia dapat, adalah jerung yang besar dapat. Gitulah contohlah. Jadi kita tengok, kita macam sedap dah tak payah masuk lah tempat tu. Gitu lah. Jerung. Jerung lah. Jerung ni dia ada banyak dalam satu-satu sebuah harga. Dia Bawah depends 20 lah. ada. Bawah 10, atas 15, bawah 10. Ada, dia boleh kata ada lah. Boleh ke macam tu? Salah lah. Salah Salah. Dia tak betul, dia panggil kartel lah, istilah kartel apa semua ni. Dia semua tak betul. masukkan ekosistem. Resort ekosistem lah. Betul. Benda ni semua tak betul. Kita nak fight pun malah lah. Jadi Penat penat kita nak fight, kita yang kena nanti, yang takut dia buat apa-apa kita apa semua kan. Kartel kartel ni. Kita malah nak layan lah diorang lah. Mana-mana negeri sama. Dia sama lah. Benda ni. Itu realiti dia. Realiti dia. Dan kalau kita buat kedai mamak, mungkin saya boleh cerita lebih lah benda ni, sebab benda ni record Sensitif lah. Saya tak berani lah. Lagipun macam cik cakap sendiri, kontraktor adalah berniaga. Dia sebut berniaga, mana sama restoran pun, even restoran kan. Ada site dia kan. Ada site dia, restoran. Dobi ada site dia. Betul. Kontraktor ada site dia. Setiap orang, setiap industri tu sendiri ataupun setiap betul lah industri, ada site-site yang kita tak tahu itu adalah site dia. Yang mana dia orang kena hadap sekali pun. Yalah. Kalau tak macam mana dia orang nak hidup? Betul. Faham? Yalah. Akhirnya dah nak pukul 7 ke macam mana? Terus kesimpulan ke apa ke? Andai student civil engineering ataupun student yang bidang geologi still bawa bidang betul. Civil lah. Survey banyak yang dia bilang. Dia orang kalau yang berminat untuk ke G1 untuk buka company lah, secara ringkas dia. Okay. Dia better kerja dulu Better kerja dulu. Better macam saya punya cerita perancangan tadi tu lah. Maknanya dia kerja kat Malaysia dulu ke apa, semua cari pengalaman. Walaupun tak nak cerita kerja Dubai ke apa, tapi at least kau kerja dulu dengan orang, ambil experience 4-5 tahun dulu. Experience yang cik cakapkan tu, kita tengok organisasi dia macam mana, dia macam tu. Kita study company yang kita kerja tu, kita study apa yang dia buat, dia punya market dekat mana, lepas tu macam mana dia manage company dia, lepas tu macam mana dia ambil material apa semua, kita kena study benda tu A to Z. Apa yang kita dapat je lah. Apa yang kita dapat tu kita lagi lama kerja lagi banyak dapat. Lagi banyak dapat. Betul. Kalau apa ni Basit perasan kan biasa Chinese lah saya perasan. Diorang tak kerja lama dalam satu company. Diorang 3-4 tahun diorang akan jam tempat lain. Diorang akan jam. Dia akan kumpulkan maklumat apa semua, tengok macam mana manage organisation tu, macam mana manage. Dia akan study benda-benda tu lah. Dan dia akan jam lah. Ataupun dia buka peniaga sendiri. Jadi benda tu kita kena catch up lah. Berapa lama duration yang sebegitu? Ini benda ni subjektif lah kita. Ikut pada orang. Ikut pada orang. Ada orang 2-3 tahun tengok dah okey lah. Dia proceed je lah. Betul lah. Sangat-sangat subjektif. Betul setuju. Betul je lah. Andai encik dapat diberi peluang untuk jumpa dengan encik dulu waktu muda. Encik sekarang yang sebegini, ada income yang gini, kontraktor. Encik diberi peluang untuk lepak kedai kopi lah dengan encik orang muda. Apa encik nak cakap dia? Apa nasihat encik untuk dia? Nasihat saya lebih pada tekan pada pendidikan lah. Bagi saya menyesal bab pendidikan lah. Sebab saya SPM boleh katakan hancur lah.
Sebab saya tak study sangat fizik, kimia apa semua tu. Jadi benda tu yang tak melayakkan saya untuk pergi ke civil. Faham. Benda tu tak melayakkan saya pergi civil. Jadi dia sebenarnya boleh je nak ke civil tapi kena masuk poli, ambil politeknik lah, kena ambil apa tu diploma pure civil apa semua. Tapi benda tu yalah tak apa kena. Jadi itulah. Jadi saya pasal pendidikan lah. Pendidikan. Pasal pendidikan. Jadi saya macam kadang-kadang ada juga keinginan macam aku nak ambil degree civil lah, tapi rasa macam buat apa aku nak ambil sekadar kepuasan hati, tak perlulah kot. Itulah. Interesting puas hati kan. Itulah. Nafsu. Nafsu. Betul. Setuju. Depends lah. Interesting cik. Macam cik cakap kita dunia kontraktor ni berubah-ubah mengikut zaman. Ya. Sebelum krisis bangsa, krisis bangsa tu 1993. 69 sorry 13 Mei 69. 13 Jadi situ industri construction dah berubah sikit. Dan makin lama makin berubah. Agak-agak cik lagi 5 tahun ke 10 tahun macam mana perubahan? Apa akan berlaku? Apa akan berlaku lagi betul? Dari segi kaum tu ke macam mana? Masuk construction industry. Industri construction lah. Mungkin untuk masuk bidang ke jadi company, buka company ke, ataupun macam cik cakap perubahan dia dari segi atau dia terbuka kepada Bumi Putra. Mungkin akan datang dia akan buka untuk umum. Dia gini. Pandangan cik tak ada lagi 5 tahun. Kita cerita berkenaan dengan isu pasal apa yang DEB buat, dasar ekonomi baru apa semua lah. Dia kalau kita tengok dulu memang orang Melayu memang tidak tidak menjalankan perniagaan dalam bidang pembinaan ni, construction dia tak menjalankan dalam ni. Dia bila dasar kerajaan menggalakkan, jadi dia menjalankan aktiviti pembinaan ni. Okey. Akan datang bagi saya, walaupun orang Melayu diberi peluang untuk menjalankan kerja pembinaan, maksud saya dengan cara ada Blesen apa tu nama keistimewaan Bumi Putra. Walaupun benda ni diberi, tetapi orang Melayu sendiri tidak dapat mencapai apa yang orang Cina dah dapat. Ni saya cakap secara umum lah. Ni pendapat saya. Sebab apa? Dari segi ekonomi kat Malaysia, saya tengok kemarahan orang Cina terlampau cepat. Dia dah monopoli dalam bidang pembinaan ni dah terlampau lama, dan kerana sikap mereka mungkin yang terlalu rajin, jadi kemarahan tu mencanakkan lagi dia punya pergilah pegangan ekonomi dia terhadap syarikat, terhadap bidang pembinaan ni. Jadi kalau kata kaum lain nak kejar ni sebenarnya agak susah, tapi kita nak kita cuba je lah. Tapi bila kalau andai kata tak ada sandbox, tak ada sandbox kan, kotak pasir dekat bawah ni, lagi sukar kaum lain untuk mengejar, untuk merapatkan jurang di antara kaum. Itulah pendapat saya. Tapi dalam segi bidang pembinaan ni, saya tengok sebenarnya orang Melayu mungkin akan jadi kurang dalam bidang pembinaan. Akan jadi kurang, akan datang, akan berlaku. Bagi saya lah. Sebab apa sebabnya? Dia pegangan ekonomi orang Cina terlampau cepat. Kemarahan dia terlampau cepat. Jadi benda tu kerajaan mungkin suka untuk memberi pengkhususan kepada orang Melayu dalam bidang pembinaan. Kalau beri pun mungkin akan berlaku konsep Alibaba. Dia mungkin akan datang, akan berlaku, dibuka secara umum macam Cik Basit kata. Akan dibuka secara umum. Akan berlaku mungkin. Akan berlaku. Persaingan tu lagi dahsyat lah. Persaingan tu akan lagi dahsyat. Tapi macam mana pun, macam saya cakap, benda ni kita kena rajin lah. Apa pun kaum, kita kena rajin. Dan kita harap Malaysia ni dia tidak berlaku jurang ekonomi terlampau jauh di antara kaum. Sebab bila berlaku jurang ekonomi yang jauh di antara kaum, akan berlaku pergaduhan lah macam 13 Mei. 13 Mei punca dia jurang ekonomi, bukan kata pilihan raya. Memang dia punya sebenarnya isu ni bukan kata Malaysia saya, Turki. Semua banyak dalam dunia ni. Betul. Jurang sebab orang yang luar masuk, dia orang kontrol ekonomi. Kontrol ekonomi. Orang lokal disebabkan keselesaan comfort yang ada, dia orang ni majoriti. Bila comparekan dengan minoriti, minoriti ni berasa macam dia orang ni sedikit takutkan, terpaksa bertindak macam dia rajin daripada orang. Jadi benda ni kerajaan kena kawal lah. Dia kena kawal supaya berlaku ada konsep keadilan, jurang ekonomi jangan jauh. Bila saya risau, jurang ekonomi ni kalau jauh, habis akan bergaduh. Adakah ni sebabkan oleh kitaran construction? Dalam construction kita ada
daripada raw material ke quarry ke manufacturing untuk develop satu produk. Lepas tu daripada manufacturing ke supplier, supplier daripada supplier, daripada retail ke construction. Sebab kita kontraktor ramai, Melayu ramai kan. Ramai. Mungkin disebabkan itu quarry dia dimonopoli oleh satu kaum. Dimonopoli oleh satu macam kitaran tu. Beratnya sebelah. Bagi saya tak juga. Dia walaupun dimonopoli oleh satu kaum, dia sebenarnya dia pun tak menindas kita. Dia kaum lain tidak menindas kita. Dia bersaing secara bagus lah. Dia akan bersaing secara bagus, tapi dia tengok kita ni tak memberi kerjasama dengan mereka. Okey, faham. Contoh kan, dia sifat orang Melayu paling suka apa tahu? Jatuhkan harga. Bila jatuhkan harga, benda ni akan merosakkan market, akan merosakkan pasaran. Lebih dia contoh kan, harga batu kasaran batu ke apa ke, satu lori harga 900. Tiba orang Melayu boleh kata 700 aku dah boleh buat. Memang 700 kau boleh buat dengan kapasiti kau punya lori sendiri. Kau satu orang, kau lah driver, engkau lah kau punya lori, memang kau boleh buat. Maksudnya dia rosakkan ekosistem. Dia rosakkan ekosistem. Padahal orang lain ada 10 lori, lepas tu dia ada driver apa semua. Orang lain dengan harga kau, orang lain tak boleh buat. Tapi kau disebabkan kau lori tu kau punya, kau bawa sendiri. Kau lah driver, kau lah pergi ambil kasaran. Memang kau boleh buat harga macam tu. Orang lain tak boleh buat. Jadi banyak benda ni diorang jatuhkan harga. Jadi bila kau merosakkan market, kau memang kena lah. Dengan orang yang gegasi apa semua, memang kena. Jadi saya tengok orang Melayu ni dia ada suka benda macam tu, jatuhkan harga semua. Jadi benda tu merosakkan ekosistem macam Basit kata. Jadi benda tu yang menyebabkan kita kadang-kadang disisihkan. Sebab kita tidak fikir secara rasional. Kita tak nak kerjasama. Kita suka rosakkan benda yang dah ada. Itu kadang-kadang saya marah juga dengan kaum saya sendiri. Kita kena secara realistik lah. Kita kena berniaga secara sihat. Bukan cara macam tu. Bukan jatuhkan harga. Itulah. Pada saya, pendidikan saya tak cukup lah. Dia benda ni pelan-pelan lah kita akan dapat lah. Maksud saya dari segi agama sekalipun kita kena balance lah. Kita kena balance. Tapi overall saya setuju dengan nasihat Encik waktu muda. Kalau Encik dapat jumpa, pendidikan adalah penting. Pendidikan adalah sangat-sangat penting. Kalau tidak, itu tadi ekosistem rosak. Ekosistem rosak. Boleh jadi Encik? Boleh jadi sebab dia tak ada pemikiran satu benda. Aku kalau contoh macam kita degree, mungkin ada belajar lah sikit pasal apa tu, supply demand apa semua, kata lebih supply akan berlaku gini, bila harga jatuhkan market akan jadi gini. At least ada basic knowledge. Walaupun tak ada basic knowledge, kalau kita baca dekat surat khabar, dekat Facebook ke apa, kita dengar, kita boleh faham tau orang tu tengah cakap apa. Walaupun kita degree civil, kita boleh faham apa orang tu cakap. Tapi bila kau tak ada basic knowledge, orang tu tengah cerita kat YouTube, kat TikTok apa, kau tak faham. Malah tiba-tiba ada satu influencer jatuhkan je lah harga, bagus ni, kita kena monopoli, kita kena kuasai market, kita kena tiba-tiba laung hidup Melayu habis. Dia tak fikir secara rasional. Kita kena fikir secara rasional satu benda. Jangan tiba-tiba emosi apa semua, rosakkan market lah. Bila rosakkan market, kaum kita disisihkan, orang tak nak. Orang tak nak berniaga, orang tak nak berniaga dengan kaum kita. Sebab apa kita rosakkan market? Tu je. Kalau kita hormat market dia orang, macam saya kan dapat ada hardware lah. Ada hardwarenya saya, kredit saya hutang. Okey, tu saya ada urgent nak pakai barang, saya beli kat Tangkak lah. Tangkak tu ada satu hardware besar lah. Harga dia lebih mahal. Padahal saya beli cash masa tu, pasal nak pakai cepat. Dengan hardware yang saya kredit ni lagi murah. Okey. Padahal saya hutang hardware tu, tapi harga dia lebih murah. Jadi bila kita hormat, kita tak rosakkan ekosistem apa semua, dia orang okey je dengan kita. Dia bukan cerita isu pasal kaum, saya tengok cerita pasal kita hormati, saling menghormati. Respect cara berniaga. Respect. Apa? Orang Cina dia tak ada kata nak jatuhkan bisnes orang Melayu, tak ada. Bila kita respect dia orang respect kita. Simple. Itu je. Okay, last. Balik pada student tadi, dia dah develop, dulu dia jatuh, dia develop company, lepas tu dia buat projek, lepas tu dia pencin. Adakah itu pengakhiran yang bagus untuk Cik? Untuk bagi student punya cerita tadi lah. Dia habis degree kan. Dia cakap tadi kan, dia company, lepas tu dia build, dia jeng orang tu. Pengakhiran ni dia pencin dengan harta yang banyak. Adakah itu pengakhiran yang bagus bagi Cik? Dia bagi saya lah, ni konsep masing-masing beza bagi saya. Contoh bagi saya, macam contoh umur ni pun subjektif juga. Kadang ada orang fikir 60 dah patut pencen, ada orang kata 50. Itu yang kerajaan tetapkan. Kerajaan tetapkan, ada orang kata 70. Tapi kalau orang bisnes, selagi benda tu boleh
diwarisikan kepada anak-anak, Legacy. legasi, dia tidak perlu pencen. Dia kena terus untuk buat. Itu untuk orang meniaga. Tapi kalau untuk orang makan gaji, orang yang kerja dengan orang, kerja dengan swasta ataupun kerja dengan kerajaan, dia orang pun tak boleh lagi, saya tak boleh pencen secara rasmi ya. Tapi dia kena buat sesuatu. Contoh kalau dia profesional, dia kena sumbangkan idea dia kepada komuniti. Betul. Dia emas kot. Dia emas. Jadi dia kena sumbangkan idea dia kepada komuniti, ataupun orang kata paling tak ada buat apa pun, kau kena standby beli tanah something apa semua untuk apa ni, tanam kelapa sawit, dan kau kerja kau manage kebun kau. So kau ada kerja. Itu jangan sampai kita tak ada kerja. Bila kita tak ada kerja, lebih mudah otak kita untuk tumpul. Tumpul ni maknanya kita tak ada fikir apa-apa, otak kita jadi bodoh lah. Betul. Okey, kita ambil simple lah. Okey, Tun Mahathir kan, umur dah berapa? 102 tahun Dia suka cari gaduh dengan orang sekarang. Betul tak? Okey, jumpa sana sini dia gaduh, cakap gitu gini apa semua. Dia bukan apa tau, dia otak dia berfikir. Faham? Dia bukan kata nak betul-betul gaduh ke apa, tak. Tapi dia nak otak dia berfikir. Faham? Itu je, supaya tak nak nyanyok itu. Jadi bagi saya pencen ni kurang sesuai, tapi pencen secara rasmi yelah. Tapi kau kena buat something lain lah. Ada tanah buat kebun ke apa, itulah. Supaya otak kita gerak. Itu je lah. Terima kasih Encik. Sama-sama. Penyampaian yang sangat bermakna. InsyaAllah. Banyak manfaat yang boleh orang dapat, insya-Allah. InsyaAllah. Sama-sama lah kita kongsi. Ya, masih. Sama-sama. Saya tak tahu nak cakap apa. Ini dia tetamu kita. Antara tetamu terawal lah. Tetamu pertama bukan tetamu daripada lecturer. Tetamu dari luar. dalam industri. Dari industri. Satu orang tetamu industri yang yang terima, yang sudi meluangkan masa dengan kita student ni. Respect lah, sangat respect. Boleh, untuk insyaAllah. Cik. Terima kasih Cik. Sama-sama. Okay, alright. Okay, baik. Betul.